Baik, Aziz. You the main proof. All fun people in the world. Shoot me. Jadi kita kata kita dah Ni last. Tak ada last ni. Tak ada last. ada lagi. Ada lagi last. Ada lagi. Okay, tak apalah. Tahun macam tu hari last kita tengok. Kau tunggu lah. Apa Apa di belakang weh? Dumbbell siapa nak ambil? Dumbbell tu kat Shopee murah tu. Beli je. Siapa lagi tu? Tak. Yang tu denda untuk siapa yang kalah. Kalah. Bukan pasal Shopee. Tak. Dia sekarang zaman sekarang tak ada denda dah sekarang. Oh, tak ada lah. Cikgu dah tak boleh pukul anak murid. Okay, guys, jom. Sama. Tadi saya nampak last kali bila Adib nak pegang tu kan. Muka awal dah macam nak terberak. Macam berebut dengan Adil dia. Nanti kalau saya mengajar Ada. saya buat macam Alhamdulillah. Untuk hari pertama training APM kita berakhir di sini. Training sebelum kita nak pergi buat rescue yang sebenar, kita kena training bagi cukup sifat dulu. Esok kita training apa? Dah sampai hari kedua, kita akan training. Hari ni masuk kerja lambat sikit sebab pagi tadi kita ada pergi jumpa pengarah APM untuk buat lawatan rasmi untuk berbincang strategi kerjasama kita dengan pihak APM selepas ini dan beberapa jabatan kerajaan yang lain. Assalamualaikum. Isa. Alhamdulillah sihat. sebelum ni tengok dekat skrin dia. Kenapa kita pilih Isa? Tengok dia punya konten, abang percayalah akan boom lah, akan memberi satu nafas baru ataupun jenama baru kepada pihak APM. Kita cuba mencari lain. Banyak dan insyaAllah kerjasama dalam masa akan datang kita boleh entertaining and education. Wah, okey. So inilah yang macam KPG cakap tadi, suruh APM standby, kita akan berpandukan pada Diorang ada satu bilik untuk tengok keadaan sekarang. So daripada sini lah. Contoh sekarang dekat Sarawak, itulah keadaan pusat pemindahan kita yang ada. Dan yang ni pula adalah next generation sistem MERS 999. Telefon saja 999. Kat sini pusat kawal operasi pusat dia akan monitor satu Malaysia punya kes. So sekarang ni kita ada 21 kes yang ongoing, 43 tim yang tengah keluar pergi kes dan ada 35 waiting untuk tutup kes. Faham. Ni tak tidur lah, tapi bertukar orang lah. Betul kau.